Video ni khas untuk orang yang dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada segala-galanya, tapi dia perlukan sesuatu kenderaan yang memudahkan urusan harian dia, memudahkan parking, jarang pergi petrol pump, jimat minyak, benda yang lain daripada yang lain. Boleh consider untuk ambil yang ni. Okay, ini adalah Honda N-Box 660 Turbo tahun 2024. Harga ada dekat atas. Untuk bahagian hadapan, ini adalah spek Honda N-Box Custom Turbo, di mana custom tu dia datang dengan grill yang besar, lampu DRL. Rupa custom ni lebih sporty. Dia ada variant yang biasa, tapi kebanyakan dealer semua ambil yang custom. Sebab beza tak banyak, alang-alang ambil yang high spec terus. Untuk custom pun dia datang dengan rim design yang macam ni. Rim alloy design yang sporty. Nice. Saiz dia saiz 15 inci. Bahagian start profile, ini bahagian start profile dia. Kereta grade 4.5B. 4.5B, mana yang dia biasa dengan Recon, dia tahu grade 4 ke atas kereta memang cantik. Ini bahagian belakang. N-Box Custom, dia ada badge custom dekat sini. Tengok lampu dia, kena dengan bodi putih, lawa. Untuk bahagian boot space, kereta ni juga sesuai untuk buat camping. Sebab apa? Seat dia ni boleh jadi flat bed ke depan. Boleh turunkan. Saya tunjuk. Nak turunkan pun senang je. Lepas je. Takkan jadi apa-apa. Sebab apa nama? Allah, meja ni kacau pula. Dia akan tindih di atas cushion di bawah tu. Memang luas gila. Duduk ni boleh melepak 4 orang ni. Okey. Untuk bahagian kiri, samalah dengan yang sana. Kereta ni CC 660 je. Kereta sangat-sangat compact. K-car. Dekat Jepun banyak K-car, orang pakai harian. Untuk bahagian belakang, untuk kita naikkan balik seat tadi, kita tolak ke atas sampai dia lock. Dia lock ni, tarik dan turunkan bahagian tempat duduk ni. Dah siap. Ini pun sama. Tolak ke atas, tarik benda ni terbuka dan jatuhkan ke bawah. Dah jadi dah. Apa yang best N-Box ni berbanding K-car yang lain, dia punya headroom sangat-sangat luas. Dah macam naik Alphard Airfryer dah. Okey, yang ni meja makan sama macam State Wagon, design yang sama. Ni untuk bahagian hadapan, datang dengan door trim bercampur material Alcantara dekat sini. Ni dia punya control tingkap. Ini dia punya seat. Seat ni kalau nak duduk anak kecil seorang boleh. Nak letak